ومولانا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح يا عليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keizinan dan keserasian untuk sama-sama menunaikan salat secara berjamaah. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberi kita keizinan untuk berada di dalam majlis ilmu dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh barisan jawatan kuasa Surau Al-Furqan. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lalu kita telah pun berbahas berkenaan dengan perihal keyakinan, yang mana kita mengambil kesimpulan bahawa keyakinan ini perlu dipelihara. Apa yang kita yakini mesti kita pelihara, dan antara cara kita memelihara keyakinan kita terhadap pegangan agama kita ialah dengan selalu kita membuka pintu hati kita dan juga telinga kita untuk selalu mendengar Al-Quran, untuk selalu mendengar hadis Nabi SAW dibacakan, untuk mendengar penyampaian ilmu agama. Itu antara cara dan kaedah macam mana cara kita nak memelihara keyakinan kita terhadap pegangan agama kita. Dan kita juga telah menyentuh berkaitan dengan realiti cabaran umat Islam, yang mana umat Islam menghadapi ujian atau percobaan daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang cuba menggugat dan menggoncangkan keyakinan umat Islam. Dan antara cara mereka mencampakkan keraguan ke dalam hati umat Islam ialah dengan mereka berselindung di sebalik akal. Mereka menggunakan atas nama akal. Jadi mereka menghasut atau mendorong kita untuk mengeluarkan apa yang kita sudah percaya, apa yang kita sudah yakin di dalam hati kita. Kemudian mereka nak bimbing kita supaya kita tapis semula dengan akal fikiran kita. Pada hakikatnya kita tidak perlu kepada akal yang mereka dakwakan, kerana kita sudah mempunyai manhaj ataupun kita sudah ada kaedah menggunakan akal yang dengan lebih jitu
lebih teguh. Dan kita sebagai umat Islam, kita sudah pun mempunyai kaedah macam mana yang dikatakan akal. Yang pertama kita mempercayai yang pertama makna akal yang kita pegang ialah akal itu naluri yang berdiam, yang bertenang, memerhati, meneliti, mengkaji dan menimbang antara baik dan buruk, benar dan salah, manfaat dan mudarat. Jadi akal itu adalah naluri yang berdiam, yang bertenang, yang memerhati, meneliti, mengkaji dan menimbang antara baik dan buruk, benar dan salah, mudarat dan manfaat. Kemudian kita mempunyai 3 hukum akal. Setelah kita tahu ini dia makna akal, kita ada 3 hukum akal. Hukum wajib, hukum mustahil dan hukum harus. Antara kaedah yang kita pegang, apa yang wajib bagi akal itu ialah wujudnya Tuhan yang mencipta alam semesta. Itu wajib bagi akal. Berbeza dengan hukum adat yang didakwa oleh orang kafir bahawa itu adalah hukum akal. Mereka dakwa itu hukum akal, walhal itu hukum adat, the law of nature mereka katakan. Jadi ada di antara orang yang berpegang kepada kefahaman etis atau free thinker yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada sains yang terbukti secara saintifik, baru mereka pegang, baru mereka percaya. Sedangkan itu adalah the law of nature, hukum adat. Manakala hukum akal, wajib Tuhan itu ada. Wajib Tuhan itu tidak menyerupai makhluk. Kita boleh terima kalau kita kata cermin mata ini pasti ada, wajib ada yang mencipta, yang ada yang membuat. Jadi takkan kita nak katakan langit, bumi ini semua tercipta dengan sendirinya tiba-tiba. Jadi menurut akal yang sihat, wajib pasti ada Tuhan yang berkuasa, yang tidak menyamai makhluk, yang tidak ada sebarang kekurangan, yang tidak ada sebarang kelemahan, yang pastinya segala kesempurnaan, kemuliaan dan kekuatan, keagungan, kebesaran ada pada Tuhan yang Maha Esa. Ini menurut akal. Orang yang mempunyai akal sihat pasti akan berpegang bahawa Tuhan itu wujud. Jadi akal inilah yang sedang mereka gugat. Bila mereka gugat, mereka mengatasnamakan sains, walhal sains itu hukum adat, the law of nature. Hukum adat, bila kita kata api itu secara adatnya membakar dan panas. Tetapi kalau hukum akal, api itu tidak semestinya membakar dan tidak semestinya panas. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang mencipta undang-undang nature, undang-undang adat, pernah mengubah undang-undang ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api Allah perintahkan untuk sejuk apabila api itu dinyalakan untuk menyiksa Nabi Ibrahim. Jadi secara hukum akal kita katakan api itu tidak semestinya membakar, tidak semestinya panas, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan pada hukum adat, the law of nature, api itu wajib membakar, wajib panas. Itu hukum adat. Jadi orang-orang kafir mereka mencampur adukkan antara akal dan adat. Jadi sampai ke tahap kalau nak percaya adanya Tuhan mesti dibuktikan dengan saintifik.
mesti dibuktikan pula dengan alat. Contohnya ada yang kata kita nak percaya kepada alam malaikat atau adanya alam gaib, alam yang selain daripada alam manusia. Kita mesti berpandukan sebuah alat yang boleh mengesan frekuensi. Jadi ini melucukan, ini sebenarnya dia bukan guna akal, dia guna alat. Akhirnya mereka ini semakin lama semakin kita dapat kesan betapa mundurnya akal mereka. Dan kenapa kita yakin? Kenapa kita yakin dengan Al-Quran? Kenapa kita yakin dengan hadis? Kenapa kita yakin dengan apa yang dibawa oleh para ulama? Sama ada keyakinan itu datangnya bermula daripada akal ataupun tanpa kita perlu nak berfikir panjang, langsung saja kita percaya dengan hati kita. Kerana Al-Quran atau agama Allah Subhanahu wa taala ini dibawa oleh seorang nabi, seorang rasul yang boleh dipercayai. Dan kalau kita sendiri di zaman ini, orang yang percaya datang bawa satu khabar berita, orang yang kita percaya. Contohnya orang yang kita percaya katakan kepada kita, makanlah madu ini, rasanya manis. Jadi kita langsung sudah ada, ini perbahasan kita pada hari ini, maratibul yaqin, darjat-darjat keyakinan. Jadi pada mulanya bila sampai sahaja berita itu daripada orang yang kita percaya, maka kita sudah mempunyai ilmu yaqin. Bila kita percaya sahaja orang yang menyampaikan berita itu kepada kita, bermakna kita sudah memiliki ilmu yaqin. Berbeza dengan yang bawa berita itu orang kafir. Sejarah dalam negara kita, orang kafir, orang British contohnya, mereka dulu jajah kita. Mereka dulu kaup hasil bumi kita. Mereka dulu bunuh datuk nenek kita. Kenapa kita nak percaya kepada mereka? Tiba-tiba sekarang ada orang kita boleh percaya pula kepada British, kepada Inggeris. Walhal dulu orang Inggeris ini dulu yang bunuh datuk nenek kita, yang curi hasil bumi kita, yang jajah negara kita, yang seksa datuk nenek kita dulu. Tiba-tiba sekarang ini datang anak cucu keturunan, sampai ke tahap bukan percaya lagi kepada Inggeris, taksub lagi kepada Inggeris. Jadi ini dia pentingnya kenapa kita mesti berpegang teguh kepada kebenaran. Dan kita percaya Nabi SAW, kita tak pernah pula dengar sejarah bahawa Nabi Muhammad ini menganiaya, menzalimi, menjajah, dan sahabat-sahabat yang dididik oleh baginda Nabi SAW juga tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian dalam sejarah. Dalam Al-Quran, kalau kita lihat surah Al-Insan, satu ayat saja kita ambil daripada surah Al-Insan. Setiap pagi Jumaat ada baca surah Al-Insan pada rakaat yang kedua di sini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberi maklumat kepada kita macam mana orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Allah katakan wa yut'imuna at-ta'am. Ini nama surah saja, surah Al-Insan, surah manusia. Maknanya kalau nak tahu betul-betul hak asasi manusia yang mutlak sebenarnya ada pada tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dididik oleh Nabi dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa yut'imuna at-ta'am. Sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini memberi makan. Kepada siapa mereka beri makan? Atas dasar apa mereka beri makan? Ala hubbihi. Atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama mengatakan atas dasar makanan yang mereka suka itu, makanan kesukaan mereka, mereka berikan makan tu kepada siapa? Makanan yang mereka suka. Pertama, miskinan, orang miskin. Kalau kita dengar orang miskin, okey, itu normal lah, itu perkara biasalah.
memberi makan kepada orang miskin, sudah itu memang normal lah. Wa yatiman, beri makan pula yang kedua kepada anak yatim. Kita kata okey, ini normal lah. Tapi yang kita perlu perhatikan betul-betul, wa asira, miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Makanan yang mereka suka atas dasar cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Dididik oleh siapa? Dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan perang. Baik, siapa tawanan perang di zaman mereka? Tawanan perang di zaman mereka adalah kafir harbi, kafir yang halal darah, kita kata, senang cerita. Kemudian kafir harbi ini pula, apa yang mereka buat? Mereka ini antara yang sudah membunuh orang Islam atau berniat untuk membunuh orang Islam. Bahkan mereka ini juga mengangkat senjata untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir zaman itu, mereka semua angkat senjata, sama ada dengan pedang ke, dengan anak panah ke. Target mereka yang utama, sasaran mereka yang utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya sehingga ke tahap jangan beri makan kepada tawanan perang kecuali makanan yang sama seperti yang kamu makan, makanan yang kamu suka. Dan dikhabarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, diharamkan ke atas kamu untuk melayan tawanan-tawanan perang ini dengan layanan yang buruk. Jadi kalau inilah dia sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa perlu kita ragu-ragu untuk menerima apa sahaja berita dan khabar yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berbanding pula dengan orang kafir, kalau kita tengok sejarah mereka. Kalau kita ambil statistik sahaja, kita buat satu kira-kira zaman Napoleon ke, berapa orang mereka bunuh? Kalau kita ambil statistik peperangan Nabi SAW dengan orang-orang kafir daripada perang Badar sampai perang sebelum wafat Rasulullah SAW, berapa jumlah orang yang dibunuh, yang terkorban daripada kalangan umat orang kafir saja? Bahkan kalau digabungkan jumlah yang terbunuh di dalam peperangan, gabungkan jumlah orang Islam dengan orang kafir yang terbunuh dalam setiap peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW, tak sampai 5.000 orang. Tapi kalau kita kira jenayah-jenayah perang yang sudah dilakukan oleh orang kafir sampai sekarang, berapa jumlah manusia yang telah mereka bunuh? Kemudian mereka ada lagi niat dan tujuan untuk mencetuskan keraguan ke? Nak cetus keraguan di dalam kita punya keyakinan? Tidak, mustahil sama sekali. Orang Muslim yang mempunyai kepekaan, yang mempunyai kesedaran yang tinggi, pasti akan melihat dan merenung kepada sejarah. Ini orang-orang British, dulu kamu datang, kamu jajah tanah kami, kamu kaup hasil bumi kami, kamu bunuh datuk nenek kami, kamu seksa mereka, kemudian hari ini kami nak percaya kepada kamu. Jadi orang Muslim yang mempunyai akal yang sihat tak mungkin percaya. Oh, tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah menganiaya siapapun, bahkan orang yang menganiayanya, orang yang memeranginya, orang yang berniat untuk membunuhnya, diperintahkan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat untuk melayan mereka dengan layanan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan inilah dia keindahan Islam. Inilah dia keindahan ajaran Nabi SAW yang mesti kita pertahankan keyakinan itu di dalam hati kita tanpa kita membenarkan siapapun daripada kalangan manusia di muka bumi ini untuk menggugat kepercayaan dan keyakinan.
Saya berikan contoh pada bulan yang lalu, mereka menggugat keyakinan ini dengan menimbulkan satu persoalan. Mereka katakan kalau solat 5 waktu itu rukun yang kedua dalam rukun Islam, ranking yang kedua mereka katakan. Puasa pula ranking yang ketiga. Tapi orang wanita yang datang haid wajib qada puasa, tidak wajib qada solat. Ini sekarang mereka nak main guna akal yang bodoh mereka. Mereka mengatakan kalau puasa yang ranking ketiga itu wajib qada, wajib diganti, bermakna solat lagilah wajib. Ataupun mereka terbalikkan, ataupun kalau solat itu tidak wajib diqada, tidak wajib diganti oleh wanita yang haid bila suci, maka puasa lebihlah lagi tak wajib. Jadi sehingga orang Islam yang tidak mempunyai dasar atau asas ilmu pengetahuan yang kuat mula goyang, mula goncang dengan persoalan-persoalan yang mereka cuba timbulkan, cuba cetuskan. Kalau kita perhatikan dengan menggunakan ilmu, di sini kita nak masuk dalam perbahasan ilmu yaqin. Ilmu ini pastinya bersifat yakin. Apa ilmu yaqin? Ilmu yaqin adalah realiti yang terjadi, yang terbina di atas dalil. Ilmu yaqin, realiti yang berlaku dan terbina di atas dalil. Kalau kita guna ilmu, kita katakan kepada mereka, pertama, tidak ada perbahasan ranking dalam rukun Islam. Ini kita tidak pernah membahas tentang ranking. Rukun yang pertama, yang kedua, kita tak pernah nak bahas ranking lah. Kalaupun ada kita sentuh berkenaan dengan ranking, itu pun kita sentuh dengan tujuan yang lain. Tapi mereka tiba-tiba datang, mereka pula yang nak ajar kita, kata ada ranking yang tinggi, ranking yang rendah pula. Ini bukan liga bola sepak, kan? Ini bukan World Cup main ranking. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu agama yang mempermudahkan, tidak mempersulitkan. Kita guna sahaja matematik sajalah kita kira. Kalau perempuan itu wajib qada solat sepanjang didatangi haid, kita katakan contoh kalau mereka punya haid 7 hari, sehari 5 waktu, jadi mereka akan dibebankan untuk menggantikan solat sebanyak 35 waktu. Kalau puasa, ini kita jawab dengan cara matematik saja. Kalau puasa 7 hari, 7 harilah mereka ganti. Jadi di sini sahaja sudah kita nampak secara jelas bahawa Islam itu agama yang tidak membebankan. Tidak membebankan. Begitu juga dengan persoalan yang mereka timbulkan tentang orang kalau orang yang mengalami junub, orang yang wajib mandilah, mandi junub, sedangkan air mani menurut orang Islam bukan najis. Air mani tidak dihukum sebagai najis dalam mazhab Syafi'i, kita kata. Tapi orang yang keluar air najis, contohnya orang yang buang air kecil keluar najis atau buang air besar, tidak diwajibkan mandi, hanya cukup sekadar istinja, bersuci dan mengangkat hadas kecil bila nak solat atau membaca Al-Quran, cukup sekadar berwudu. Habis yang air mani yang suci pula wajib mandi. Jadi mereka katakan kalau air mani yang suci itu wajib mandi, bermakna kalau keluar najis wajiblah, lagilah wajib mandi. Mereka buat sifir yang begitu. Kemudian
Atau diterbalikkan pula, kalau air najis atau najis yang dikeluarkan itu tidak wajib mandi, bermakna orang yang keluar air mani yang suci lagilah tidak wajib mandi. Bila kita tak ada asas dasar keyakinan dalam ilmu yang kukuh, kita mungkin kita akan kata macam betul kan. Tapi jawapannya matematik juga. Satu hari berapa kali kamu nak keluarkan air najis, berapa kali kamu nak keluarkan air mani. Kan, kalau orang satu hari, maaf, buang air kecil mungkin lebih 10 kali. Adakah dia nak kena mandi 10 kali? Jadi dia tidak faham konsep sebenarnya. Sudahlah dia keliru konsep taharah, konsep istinja atau konsep bersuci. Dia jangan pula nak bawa kita untuk sama-sama keliru macam dia. Jadi kesimpulannya, apa yang mereka bawa itu adalah semuanya keraguan belaka dan tidak ada keyakinan. Dan apa yang dibawa oleh agama kita adalah keyakinan yang tidak ada keraguan belaka. Itu yang kita pegang. Kemudian daripada ilmu yaqin, tahap yang lebih tinggi daripada itu ainul yaqin. Ainul yaqin maknanya yakin dengan apa yang telah dilihat. Contoh, kita sekarang diberitahu oleh orang yang kita percaya bahawa di Mekah sana ada Kaabah. Kita belum pernah ke Mekah contohnya, tapi orang yang bagi tahu kita, boleh percaya. Ilmu yaqin. Kita dah tahu dah, di Mekah sana ada Kaabah. Kemudian tiba-tiba kita sampai ke Mekah, nampak betul Kaabah depan mata. Atau sekarang mungkin dah ada TV, kita dah boleh tengok, ini dia Kaabah. Di sini ini baru sampai tahap ainul yaqin. Ainul yaqin berlaku dalam diri seseorang, setiap orang Muslim. Macam contoh tadi, dia mengambil ilmu agama tentang wudu, solat, baca Quran. Itu baru ilmu dia terima. Bila dia amalkan ilmu itu, ainul yaqin. Begini solat, begini wudu, begini puasa, begini zakat. Ainul yaqin. Kemudian dia naik lagi satu tahap, haqqul yaqin. Naik haqqul yaqin, dia sampai tadi tengok Kaabah, baru nampak Kaabah, ainul yaqin, baru nampak. Haqqul yaqin, dia pegang Kaabah tu. Dia dapat pegang Kaabah tu, haqqul yaqin, hakikat yakin. Maknanya sudah bersentuhan, sudah terbukti secara sentuhan, ini dia hak, ini benar-benar Kaabah, bukan bayang-bayang Kaabah yang dia nampak. Haqqul yaqin. Begitu juga orang yang mencapai haqqul yaqin dalam solatnya. Kalau dia sudah merasakan kemanisan solat, khusyuk dalam solat, bermakna solat itu bukan lagi bebanan pada dia. Orang yang dah sampai haqqul yaqin, tanda-tandanya solat itu bukan lagi bebanan. Solat itu bukan lagi taklif, tapi solat itu sudah jadi tashrif. Solat itu sudah jadi hadiah dan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang yang dah sampai haqqul yaqin, dia anggap solat itu sebab itu Rasulullah SAW bila nak minta diazankan oleh Bilal Ibn Rabah ketika masuknya waktu salat, apa kata Nabi SAW kepada Bilal? Kata Rasulullah SAW, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami dengannya. Jadi solat itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai istirahat. Solat itu rehat, ketenangan, nikmat. Jadi Rasulullah SAW memandang solat bukan lagi bebanan. Ini antara tanda-tanda orang yang sudah mencapai tahap haqqul yaqin. Dan orang yang mencapai, kita lihat apa kata Imam Al-Haddad tentang ciri-ciri orang yang yakin. Di antara buah-buah keyakinan itu ialah ketenangan hati pada janji-janji Allah, meletakkan kepercayaan kepada jaminan Allah, dan menuju dengan sepenuh hemat kepada Allah, serta meninggalkan apa sahaja yang boleh mengalpakan diri dari mengingati Allah, dan senantiasa kembali kepada Allah pada segenap hal dan keadaan,
menumpukan segala daya dan tenaga secara termampu untuk mencapai keredaannya. Pendek kata, keyakinan itu adalah pokok, dan segala makam-makam yang mulia, kedudukan-kedudukan yang mulia, akhlak yang terpuji, dan amalan-amalan yang soleh merupakan cabang-cabangnya dan buah-buahannya. Tegasnya, semua akhlak dan amalan itu adalah ikutan kepada keyakinan hati dalam kekuatan dan kelemahannya, dalam kesihatan dan kesakitannya. Antara tanda orang itu mempunyai keyakinan yang tinggi, akhlaknya pasti mulia. Antara tanda orang yang mempunyai akhlak yang tinggi, antara tanda orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi, pasti akhlaknya yang terbaik. Akhlak ini pula apa makna dia? Akhlak ini adalah suatu sifat yang menetap di dalam hati. Itu akhlak. Macam contoh, ada orang suka menderma. Secara zahir kita nampak dia menderma, tetapi selepas menderma dia kata rugi. Saya rugilah, saya derma hari ini banyak sangat. Contoh, dia derma dia kata rugi. Adakah orang ini boleh diiktiraf sebagai akhlak yang pemurah? Berbeza dengan ada orang mungkin tidak mampu menderma, tapi dia rasa sedih. Kerana apa? Kerana dia tidak mampu menderma, tidak mampu membantu. Dia rasa sedih. Jadi dalam neraca pertimbangan akhlak yang sebenar, orang yang sedih kerana tidak mampu menderma, tidak mampu membantu tadi, inilah orang yang berakhlak pemurah. Berbeza dengan orang yang menderma tetapi dalam keadaan dia rasa rugi. Saya rugi pergi derma pula, pergi sedekah, pergi tolong, rasa rugi. Ini orang maknanya bukan berakhlak pemurah. Akhlak pemurah, dia menderma dalam keadaan senang hati. Jadi akhlak itu tempatnya berada di dalam hati. Jadi orang yang berakhlak pasti orang ini mempunyai keyakinan yang tinggi. Orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi. Bahkan orang yang bersedekah contohnya, akhlak pemurah. Kenapa dia dianggap keyakinan yang tinggi? Kerana kalau ikut kalkulator dunia, memanglah hartanya berkurang. Tapi kalau ikut kalkulator akhirat, hartanya bertambah kalau ikut kalkulator akhirat. Jadi bermakna dia mempunyai keyakinan terhadap akhirat. Itu bukti orang ini yakin, beriman dengan hari akhirat. Begitu juga orang yang menjaga mulut lisan dia, tidak mencaci maki, tidak mengumpat, menjaga akhlak dia, mulutnya, menjaga hatinya. Kerana apa? Nanti di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat yang tidak ada manfaat, harta dan anak pinak tidak ada manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jadi orang yang akhlaknya baik adalah orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi kerana dia memikirkan atau mempertimbangkan akhirat, menggunakan akal. Kerana akal tadi apa? Naluri yang berdiam, yang bertenang, meneliti, memerhati, mengkaji dan menimbang antara baik dan buruk, manfaat dan mudarat, benar dan salah. Jadi dia tahu ini manfaatnya pada saya nanti di akhirat, mudarat pada saya nanti di akhirat, menggunakan pertimbangan akal. Jadi orang yang sempurna akalnya, maka sempurnalah akhlaknya, sempurnalah adabnya. Dan orang yang sempurna akhlaknya dan adabnya, maka sempurnalah keyakinannya. Masih ada lagi berapa minit, Imam? Baik, darjat ahli keyakinan. Sekarang kita tengok macam mana tingkatan tadi yang saya sebut sebagai ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Maaf, ini bukan membahas tentang ainul yaqin. Ini nak membahas tentang haqqul yaqin, tetapi haqqul yaqin itu sendiri ada perbezaan mengikut tahap-tahap ini.
tahap keahlian kita kata, tahap keahliannya. Ada orang dia rasa madu tu manis, tapi dia tak pandai nak kupas lagi itu manisnya madu beza dengan manis gula macam mana. Mungkin dia tidak sampai ke tahap itu. Tapi ada orang bila rasa madu tu manis, dia boleh kupas. Madu Yaman ni manisnya begini, madu madu Amerika manisnya begini, beza dengan madu hutan, beza. Mungkin ada orang kalau dah sampai, kan ada orang berbeza di situ. Dan ahli keimanan dalam keyakinan itu adalah atas 3 darjat. Darjat yang pertama iaitu darjat para ashabul yamin, disebut ashabul yamin, iaitu golongan kanan. Ialah mempunyai kepercayaan yang pasti, dan dalam pada itu boleh juga berlaku keraguan dan kegoncangan apabila berlaku sesuatu yang mengganggu gugatnya. Dan ini diibaratkan dengan keimanan. Ini kedudukan orang yang paling rendah dalam keyakinannya. Maknanya dia masih lagi boleh digugat, masih lagi boleh digoncangkan. Jadi macam mana cara mengatasi kalau kita tahu kita punya diri berada di dalam tahap ini? Caranya ialah kita menambahkan ilmu pengetahuan, kita mencari ilmu pengetahuan. Sebab apa? Keyakinan, ilmu yakin tadi kita katakan apa? Realiti yang terjadi, yang terbina di atas dalil. Jadi dalil itu pula mesti difaham. Nak faham dalil perlu kepada ilmu. Maka bila kita memperluaskan lagi atau mendalami ilmu pengetahuan, maka keyakinan kita makin kuat. Kemudian kita nak ikat pula keyakinan yang kuat, ilmu yang kita pelajari, amal. Bila amal, kita nampak ainul yaqin. Kemudian dalam amal itu kita semakin lama semakin dapat merasai nikmatnya. Dengan mungkin mula-mulanya kita rasa pahit, rasa berat, rasa sakit, rasa penat. Tapi kemudian bila kita sampai ke tahap menikmati kepenatan itu, merasa manisnya amalan, itu dah sampai hakul yaqin. Jadi bila dah sampai hakul yaqin, orang kata tak payahlah nak solat-solat, tak boleh. Kita langsung takkan digoncangkan dengan masalah solat. Contohnya kalau orang sudah rasa solat tu nikmat, sudah rasakan nikmat solat itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian darjat yang kedua. Ini darjat yang atas lagi, yaitu darjat para muqarrabin, golongan yang didekatkan. Yang inilah yang kita harapkan. Ialah kepenuhan iman dan ketetapannya dalam hati. Tiada berkemungkinan berkurangnya iman itu, malah ada kemungkinan iman itu akan sentiasa bertambah. Kemungkinan kurang tak ada. Yang ada bertambah. Kalau yang tadi dia ada kemungkinan kurang, ada surut, dia tak pasang. Yang ini dia pasang saja tak surut. Kalau yang tadi dia ada pasang surut. Yang kedua ni dia pasang saja dia tak surut, bertambah. Dalam darjat ini perkara yang gaib akan menjadi syahadah, iaitu terang. Hal-hal yang gaib seolah-olah terang pada dia, nyata, walaupun tidak nampak. Dan ia diibaratkan dengan keyakinan. Kemudian darjat yang ketiga, ini darjat yang paling tinggi, yaitu darjat para nabi dan para pewarisnya yang telah sempurna berupa para siddiqin, ahli kebenaran, orang yang telus. Siddiqin, mereka bukan nabi tetapi mereka ini orang-orang yang benar dalam kata-katanya, benar dalam perbuatannya, dan benar dalam fikirannya dan keadaan hatinya, benar, mempercayai secara mutlak dan tidak ada langsung ragu-ragu. Macam contoh Sayyidina Abu Bakar yang digelar sebagai As-Siddiq. Kenapa? Kerana beliau termasuk Siddiqin. Siddiqin ni maknanya orang yang sampai ke tahap, Sayyidina Abu Bakar pernah dicerita cuba nak diragukan oleh orang kafir. Mereka mengatakan pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar belum lagi dengar langsung daripada Rasulullah SAW tentang perkhabaran Isra' dan Mi'raj. Abu Jahal datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, Muhammad kata dia pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam, dia pergi sana dan dia patah balik. Kau percaya?
Jadi dengan tujuan apa? Maknanya menurut Abu Jahal ini tak masuk akal. Ini tak masuk akal. Walhal itu hukum adat, bukan hukum akal. Jadi Sayyidina Abu Bakar belum dengar lagi daripada Rasulullah. Cuma apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Jawapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau itulah yang dikatakan oleh Muhammad, maka benar. Langsung saja Sayyidina Abu Bakar, kalau itu yang Rasulullah kata, betul. Walhal Sayyidina Abu Bakar belum lagi dengar daripada Rasulullah SAW. Itu siddiqin. Contoh, ialah perkara yang gaib akan menjadi syahadah, dan darjat ini diibaratkan dengan kasyaf dan iyan. Jadi seolah-olah dia nampak. Kasyaf ni dia nampak. Dia nampaklah yang menggunakan mata hati. Saya nak terangkan pun tak tahu macam mana. Macam contoh, kalau kita nak ambil contoh, kenapa kita tak boleh nak nyatakan hal ni? Contoh, kita rasa gula tu, contohnya bila kita rasa manis, cuba kita huraikan apa makna manis. Jadi nak huraikan makna manis tu dah tak ada dah, tak ada perkataan dah kita nak kata. Jadi begitulah dia yang nak digambarkan tentang kasyaf. Dan di antara satu darjat dengan darjat yang lain ada perbezaan yang jauh sekali. Jauh sekali itu maknanya darjat Nabi dan Rasul tentulah jauh. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, daripada satu darjat nak pergi kepada satu darjat yang lebih atas, perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Sebab itu kalau kita dengar tentang kelebihan solat berjamaah, dia sebut orang yang solat berjamaah diberi 27 darjat, berbeza dengan orang yang solat sendiri. Bukan 27 pahala, 27 darjat. Berbeza dengan orang yang solat sorang-sorang. Kalau solat sorang-sorang, 1 darjat saja. Sekarang apa function darjat ni? Apa fungsi darjat? Oh, jadi rupa-rupanya nanti di hari akhirat, satu hari di sana, dalam Al-Quran Allah bagi tahu, satu hari di akhirat sama kiraannya 50,000 tahun dunia. Jadi orang yang ada darjat-darjat ni lah, masa itulah dia akan gunakan darjatnya. Jadi ada orang nanti kalau darjatnya tinggi di akhirat, satu hari di akhirat yang 50,000 tahun tu dia rasa macam 2 rakaat solat subuh saja. Dah satu hari. Maknanya satu darjat nak ke satu darjat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi kan 500 tahun. Begitu juga dalam Al-Quran Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan orang-orang yang didatangkan kepadanya ilmu beberapa darjat kedudukan. Sebab itu penting kita bila menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu sampai liang lahat? Sebab apa? Satu ilmu satu darjat naik. Dapat satu ilmu naik satu darjat. Satu darjat 500 tahun. 10 ilmu 5,000 tahun. Bayangkan kalau di akhirat nak duduk berapa hari? Kalau satu hari sahaja 50,000 tahun di mahsyar, berapa hari? Dan orang yang paling tinggi darjatnya di akhirat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan aku, yang paling utama kepada aku di akhirat nanti adalah orang yang terbaik akhlaknya. Bermakna yang dekat dengan Rasulullah pastilah dia tinggi darjatnya, sebab dia dapat dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat. Bermakna orang yang tinggi darjatnya adalah orang yang mulia akhlaknya. Dan orang yang mulia akhlaknya, pastilah orang itu keyakinan dia tinggi. Namun begitu semua mereka adalah diutamakan. Maknanya kita tak adalah kata macam saya pegang Nabi saja, saya tak pegang Sayyidina Abu Bakar. Tak ada orang boleh kata macam tu. Ada tak orang boleh kata saya pegang Allah saja, saya ikut Allah, saya tak nak ikut Rasulullah. Dia pisah-pisahkan. Mana lebih utama? Ni kalau cerita orang etis tadi yang membuat ranking kan, rukun Islam solat ranking kedua, paling lebih atas daripada puasa. Kan? Kalau dia terperangkap dengan mindset yang begitu, nanti dia akan pergi kepada antara Allah dan Rasul. Baik, saya ikut Allah, tak payah ikut Rasul. Kan? Tapi tak ada istilah tu, tak ada dalam pegangan kita begitu.
Walhal Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang suruh kita ikut Rasulullah SAW. Begitu juga antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, sahabat dan ulama, saya ikut Rasulullah saja. Saya tak nak itu. Contoh kita baca sekarang, kalau nak baca hadis Rasulullah SAW, kitab yang kita rujuk hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Daud, nama saja Bukhari. Kalau Bukhari bukan Nabi. Cuba cari kitab Sahih Rasulullah. Lepas tu kalau buka saja Sahih Bukhari contohnya, sebelum nak sampai kepada sabda Rasulullah SAW, itu berapa nama kita nak kena lalu. Imam Bukhari meriwayatkan daripada siapa, semua tu nama-nama disebut oleh Imam Bukhari. Aku menerima daripada fulan, fulan pula menerima daripada siapa, fulan menerima daripada siapa, sampai sahabat, baru sahabat kata Rasulullah SAW bersabda. Kalau baca hadis saja berapa nama kita kena lalu. Jadi semua mereka itu diutamakan di dalam pegangan kita. Dalam pegangan kita, cuma kita tahulah Nabi dan Rasul itu maksum. Dan Allah itu Tuhan. Kita pegang Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Allah. Kalau orang Kristian mereka kata Isa bin Allah, Isa anak Tuhan. Kepercayaan mereka, kita tak pernah mempercayai begitu. Kita punya kepercayaan Isa bin Maryam. Jadi tak adalah istilah kita mendewa-dewakan Nabi ke, mendewa-dewakan Rasul ke, tidak. Kita memuliakan Nabi dan Rasul, memuliakan ulama, tapi sesuai dengan kedudukan mereka, sesuai dengan kedudukan mereka. Oleh kerana itu ulama mengatakan, pujilah setinggi-tinggi langit pun Rasulullah SAW, kamu pujilah tinggi mana pun, jangan yang dia punya batas dia, jangan sampai kamu anggap Nabi itu Tuhan atau anak Tuhan atau hampir sama dengan Tuhan. Itu saja batasnya. Contoh orang-orang kata, nak buat apa puji Nabi lebih-lebih ni? Kan? Baik, kita tanya balik, lebih-lebih itu batas dia di mana? Kalau kita kata dia Muhammad bin Allah, baru ini baru kita kata lebih. Atau Muhammad itu sama dengan Tuhan, ini lebih. Ini baru nampak lebih. Tapi kalau selagi kita puji Rasulullah, bulan purnama, cahaya yang menerangi dan sebagainya, ini belum lagi sampai ke tahap kita puji Rasulullah tu sampai ke tahap menyamakan Rasulullah kepada Tuhan. Dan ini semua dalam keyakinan kita. Ini semua ada dalam keyakinan kita yang tak boleh diragu-ragukan. Itulah kelebihan Allah yang diberikannya kepada siapa yang disukainya, dan Allah itu mempunyai kelebihan yang besar. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita haqqul yaqin di dunia sebelum akhirat. Tapi pastinya orang yang beriman, kalau syurga tu sekarang kita tak boleh lah nak kata haqqul yaqin lagi. Kita yakin saja. Ainul yaqin pun belum lagi. Syurga kita yakin, itu ilmu yaqin. Tentang syurga, tentang akhirat. Tetapi nanti orang-orang beriman, kalau neraka takat ainul yaqin saja. Kalau kita insya-Allah, semoga Allah selamatkan kita daripada azab neraka. Jadi nanti di akhirat ainul yaqin, nampak saja neraka. Tapi hakul yakin, masuk langsung ke dalam syurga. Hakul yakin, ini dia sebenar-benar. Yakinlah, ini dia syurga. Orang-orang kafir pun akan mengalami hakul yakin. Hakul yakin mereka neraka. Bila mereka masuk neraka, mereka akan mengalami hakikat yakin, tapi hanya terhadap neraka. Dan mereka akan nampak syurga, ainul yakin. Mereka baru nampak syurga. Dan itu menambahkan menyeksa perasaan mereka. Duduk dalam neraka, diseksa sambil tengok syurga dan orang-orang yang menikmati nikmat-nikmat di syurga. Sudahlah diseksa mereka punya tubuh, terseksa lagi jiwa mereka. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara keyakinan kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pelihara keyakinan ahli keluarga kita, anak-anak kita. Semoga mereka tidak berjaya dipengaruhi oleh mana-mana kelompok orang kafir atau orang munafik atau ajaran-ajaran sesat
yang cuba menyesatkan ahli keluarga kita, anak-anak kita, yang cuba menyesatkan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimah kaum mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan agenda-agenda orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggagalkan agenda mereka yang nak memecah belahkan umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa hijrah. Kita sekarang berada masih lagi dalam bulan hijrah, bulan memperingati hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hijrah, keputusan membina masjid dan keputusan menyatu padukan kaum muslimin, yang mana dua keputusan besar, keputusan muktamar